tahu. Nanti? Ibu ada okey juga? Ada. Sekarang dapat sini ada ibu, anak. I mean your Wah, diorang panggil you Ayang. Happy birthday Ayang Bella. Kenapa Ayang? Bukan hari ni lah, esok. Kenapa Ayang? Dayang kan, korang typo. Takut takut. Betul Mak Dayang? Ha, Takut, Dayang. takut. Dia ada banyak yang sangat. Bella. Yang Bella tu dia yang bagi ya, yang Bella YB. Dia yang Bella dia penat sangat, dia kena tidur. mana ada. Tak ada, dia tak cukup tidur, so dia akan diwajibkan untuk tidur dulu sambil saya dan sahabat-sahabat pergi ke solat Jumaat. YB boleh pakai seatbelt tak? Kereta dah bergerak tak? Over. Tengok, dia gembira. Pertama kali dapat menasihati saya untuk pakai seatbelt. Muka gembira, ni muka bangga Ya Allah. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Syed Saddiq dan Bella Astila telah membuat live semasa proses menyampaikan bantuan buat warga Muar. Apa yang menarik adalah selepas selesai memberi bantuan, ketika di dalam kereta, Syed Saddiq telah menunjukkan keprihatinan yang sangat tinggi terhadap diri Bella Astila. Jom kita tengok. 20 lebih juga Tengok apa? Cik panggil Tok Kadi. Kan? Sekarang yang duduk rumah ni berapa orang? Ada 3 orang. Ni ada Mama YB sekarang ni. Abu Ya YB ada kat luar. Masih dengan kunotannya. Kakak ni bantuan OKU berasingan lah setiap. Dia tu siapa? Cik kirim apa? Kirim apa? Ibu dapat dia tahu. Nanti? Ibu ada okey juga? Ada. Sekarang dapat sini ada ibu, anak. Ni 2 lah. Tapi tadi dia tu termasuk Hainami behave lah. Tak, sebab kita kat dalam rumah yang menerima bantuan, kita behave lah. satu isi rumah. So dia dapat daftarkan berasingan tak? Tak dapat berasingan sebab yang apa ni abang ni dia yang tak ada. Kenapa tak mau? Sebab nama orang dekat ni JKF kata takkan review semula kata.